Yang ni orang yang datang Melaka mesti kena tahu. Antara tempat yang paling favourite sekali dekat Duyung. Makanan dia pun daripada tengah hari sampai ke malam. Kalau dekat Duyung ni sebut je Big Food. Mesti orang tahu dah. Makanan western yang paling famous. Tapi sekarang dah ada dah masakan-masakan kampung, masak lemak, asam pedas. Kalau yang ni sotong bakar sambal. Yang ni peminat sotong mesti suka. Sotong dia lembut, lepas tu sambal dia tu yang saya suka. Bukan setakat sotong, siakap bakar sambal pun ada. Tapi betul lah geng, sambal dia tu memang sedap. Kalau nak masak lemak pun ada juga. Masak lemak dia ni tak berapa nak pedas lah. Tapi kalau yang kuat berpeluh, confirm berpeluh. Asam pedas dia pun saya suka. Yang ni asam pedas dia jenis pekat punya. Okey, yang ni saya tunjukkan juga talam western Big Food. Yang ni harga tak sampai 100. Makan pula boleh ke 5 ke 6 orang tau. Macam-macam ada dalam dulang dia ni. Ada fries, ada wedges, ada coleslaw, ada nasi goreng, ada chicken chop, ada chicken grill, ada chicken lamb. Yang ni kalau grup besar datang, mesti akan ada order yang ni. Kedai dia ni buka daripada tengah hari, tapi belah malam siapa yang nak cari western, siapa yang nak cari masak lemak, asam pedas, yang bakar-bakar, semua boleh datang dekat sini. Nama kedai ni Big Food Kitchen. Yang ni betul-betul dekat Simpang 4 Duyung tu. Korang boleh datang sampai tahun depan sebab dia punya flyover tu lambat lagi nak buat.